Okay, so aku baru je habis rekod 1.5 jam juga lah untuk kursus seterusnya. Belajar pasal CI/CD, cara nak beli domain, lepas tu cara nak set up domain, nak pindah kepada Cloudflare dan sebagainya. Menarik juga, especially kalau korang highly recommend untuk tengok video yang lepas dalam 3 jam juga kursus. Dah habis kursus tersebut, baru recommend lah untuk join kelas ni. Boleh di join kalau dah ada basic. Tapi kalau tak ada basic, ikut kelas yang sebelum ni, 3 jam, dan baru masuk kelas ni lah. Daripada beli domain lepas tu korang nak host, kita set up production dan juga local environment, banyak lagi lah. So sekarang ni tengah compile ataupun kita tengah apa orang panggil ni, nak output video ni lah. Kita dah habis record, ada silap sikit lah tadi, audio hilang lah apa benda. Kita tengok lah macam mana dulu. So sekarang dah dapat salvage sikit audio, kalau tak rugilah 1.5 jam kita dah record apa semua. Dalam 15 minit macam tu habis export. Lepas ni aku nak edit basic sikit, letak title sebagainya, letak thumbnail. Lepas tu baru aku upload lah. Expectation dalam petang ni ataupun malam dah boleh start belajar lah kita punya kursus ni. Ni kursus dikira kursus kedua kot. Video dah ada 3, tapi yang sebelum ni ada 2 part 1, part 2. Yang ni kira kursus kedua lah. Jadi lepas ni ada banyak lagi benda yang kita nak belajar. Dah cover tadi CI/CD, so aku boleh tick lah. Kita dah ada CI/CD. So lepas ni kita akan cover banyak lagi topik-topik lain macam Docker, N8N, nak set up SEO, nak set up Cloudflare yang lagi advance punya, belajar Git juga. So ni semua topik-topik yang penting lah untuk kita belajar dalam kita punya kursus kita. Semua percuma dia, ada dalam YouTube aku. Boleh follow, like, yang penting subscribe lah. Jadi setiap kali aku upload video, korang dapat belajar sekali. Benda pun percuma, insyaAllah dapat manfaat untuk korang lah. Especially yang tak ada basic untuk coding, boleh mula dengan cara ni lah insyaAllah.